Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah pada hari ini Ustaz akan menyentuh berkenaan dengan Hamzah Wasal, yang mana dalam buku talaki pun ada diterangkan, iaitu pada muka surat 82 dalam buku talaki, boleh tengok. Okay, baik, Ustaz akan terangkan cara-cara untuk kita memulakan bacaan dengan Hamzah Wasal. Hamzah Wasal ni dia macam alif, dan dekat atas alif tu ada huruf sad macam separuh. So macam mana cara kita nak memulakan mengikut kaedah yang dibawa oleh Rasam Osmani. Okey, baik. Dia ada dua kaedah. Okey, yang pertama kena ingat, yang pertama apabila huruf yang ketiga. So awak kena tengok huruf yang ketiga dia berbaris apa. Okey, boleh faham? Dalam buku talaki tu dia bagi contoh. Huruf yang ketiga dia adalah untuk perkataan ikhtilafi. Okey, baik. Ikhtilafi, huruf yang ketiga ikhtilafi adalah huruf ta. Ta itu berbaris kasrah, baris bawah. So macam mana nak memulakan bacaan dia adalah kita tengok huruf yang ketiga. Okey, huruf ketiga dia berbaris kasrah, baris bawah. So dia akan berbaris, bila bacanya depannya akan berbaris kasrah juga. So akan jadi ikhtilafi. Okey. Sama juga dengan berbaris fathah. Contoh dia bagi istaghfir. Nampak tak huruf ketiga istaghfir itu berbaris atas, baris fathah. So dia akan mengikut. Okey. Yang akan berbaris kasrah ni dua saja, iaitu huruf yang ketiga dia berbaris kasrah, baris bawah ataupun baris fathah. Bila dua ni, so automatik depan dia akan dibacakan berbaris kasrah juga. Ikhtilafi, istaghfir, ij'al, okey, ikra contohnya kan. So kataan itu akan dibaca dengan berbaris kasrah. Okey, boleh faham? Bila huruf ketiga dia berbaris fathah ataupun baris kasrah, so automatik depannya tu hamzah wasalnya akan dibacakan dengan baris kasrah ataupun baris bawah. Okey, sekarang boleh faham? Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, apabila huruf ketiga itu berbaris dhammah. So, apabila berbaris dhammah, huruf hamzah wasal ini akan dibaca dengan baris dhammah juga. Contoh dia bagi dekat dalam muka surat 82 tu, ud'u. So bila ud'u, baris ketiga apa ni? Huruf ketiga dia adalah ain. Ain itu berbaris dhammah ataupun depan. So automatik depan dia akan mengikut huruf yang ketiga, iaitu ud'u. Boleh faham? Yang pertama tadi apabila dia berbaris kasrah ataupun fathah, so automatik dia akan baris dibaca, hamzah wasal akan dibaca, yang depannya akan dibaca kasrah, baris bawah. Okey, yang kedua apabila dibaca apabila huruf ketiga itu berbaris dhammah ataupun depan, so depannya itu akan dibacakan baris depan juga, iaitu ud'u. Okey, baris depan juga. Boleh faham? Okey, itu yang pertama. Okey, yang seterusnya, dekat dalam Al-Quran ada 5 huruf sahaja yang mana dia tidak mengikut kaedah hamzah wasal yang Ustaz terangkan sebelum ni. Yang mana dia dalam 5 perkataan ni dia tidak mengikut huruf. Dia tak mengikut huruf ataupun baris yang ketiga. Okey. Dekat dalam buku tu dia ada bagi 4. Okey, yang pertama dia bagi ibnu, iqdu, imshu, imdu. So, kalau ikutkan asalnya kan kita belajar tadi kena ikut huruf yang ketiga, baris huruf yang ketiga kan. So cuma 4 perkataan ni kita tak ikut. Okey, 4 perkataan ni saja dalam Quran. So nanti akan ada tambah 1, 5 lah. So dalam kitab lain kita tengok ada 5 perkataan yang tidak mengikut baris huruf yang ketiga. Okey. So yang ni kita kena kita kena baca dengan kaedah berbaris kasrah. Dia tidak berbaris depan dhammah. Boleh faham? Okey, dia akan bacaan bunyinya akan menjadi ibnu. Dia tak jadi ubnu. Tak, kalau ikutkan asalnya kan sebelum ni kan kita kena baca ikut baris huruf ketiga kan. So untuk yang kalimah yang 4 ini saja dia akan menjadi baris kasrah. Jadi ibnu, iqdu, imshu, imdu. So satu lagi dalam kitab lain Ustaz tengok dia tambah itu. Boleh faham? Dalam kitab lain Ustaz tengok dalam kitab ni. Okey. So dia baca itu. So tak bertambah lah. So dalam kitab talaki ni ada 4 saja. So dalam Al-Quran ada 5 huruf ni saja yang kita akan tidak mengikut kaedah yang seperti mana yang kita belajar tadi, iaitu ikut baris huruf yang ketiga.
Cuma 4 kalimah ini kita tidak mengikut kepada baris yang depan lah. Contohnya kan tu, so dia akan dibaca dengan baris kasrah, ibnu, iqdu, imshu dan imdu. So kalau nak tambah satu lagi iaitu itu. Boleh faham? Okay, baik. Itu yang boleh faham untuk hamzah wasal yang tadi. Yang pertama tadi adalah apabila berbaris kasrah atau fathah, so kita auto yang depan tu akan dibaca baris kasrah, baris bawah juga. Okey, kalau apabila berbaris yang kedua tadi, apabila baris dhammah, so depan pun kita baris dhammah juga. Okey, cuma 5 ataupun 4 perkataan ini yang kita tidak perlu ikut huruf yang ketiga, iaitu ibnu, iqdu, imshu dan imdu. Boleh faham? Okey, baik. Yang seterusnya kita akan sentuh macam mana cara bacaan bagi hamzah wasal, yang mana dia akan berjumpa dengan huruf hamzah satu lagi. So macam mana cara dia? So dia akan dibaca dengan kaedah ibdal. Ibdal ni maksudnya kita menukarkan huruf hamzah tersebut menjadi kepada huruf mad alif waw ya lah, huruf mad alif waw ya. Okey, baik. Okey, baik. Dia bagi contoh dekat situ, itu ni, nampak tak? Itu ni. So nampak tak hamzah yang kedua itu kita tukarkan kepada huruf ya. So dia akan dibacakan dengan bacaan itu ni. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua tu yang berbaris kasrah lah. So yang kedua dia berbaris dhammah. So macam mana cara dia? Kita tukarkan hamzah tersebut kepada huruf waw. So dia akan jadi utumina. Okey, dengan kadar 2 harakat. Faham? Yang pertama tadi kita tukarkan kepada baris kasrah itu ni. Okey, yang kedua kita tukarkan kepada baris dhammah utumina. Okey, boleh faham? Nampak tak berbezanya? Bezanya yang itu ni tu adalah hamzahnya tu bawahnya hamzah itu berbentuk ya. Okey. Kalau yang waw tu nampak tak bawah hamzah tu waw. So auto kita kena ikut baca baris depan. Okey, boleh faham? Yang tadi itu ni, yang kedua utumina. Okey, boleh faham cara-cara bacaannya. Okey, baik. Yang seterusnya apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal dekat muka surat 83 tu, dia ada bagi contoh kan. So ustaz terangkan sedikitlah. Okey. Apabila tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Okey, baik. Dalam ayat Quran dalam muka surat 83 bawah sekali tu, nampak tak? Lima ta'izuna qaumanillah. Nampak tak? Kauman, nampak tak? Kauman ada tanwin. Baik, nampak tak? Ada tanwin. Sebelah tanwin tu ada hamzah wasal, nampak tak? So macam mana cara nak bacanya? Okey. So kita akan baca dia, kita akan wasalkannya kepada tanwin yang kedua, nampak tak? Nampak tak? Kauman. So selepas huruf mim tu kita gantikan tanwin tu kepada nun. So dia akan jadi kaumanillah. Boleh faham? Boleh faham setakat ni? Okey. Kaumanillah. Okey. Dia bagi contoh yang kedua. Bigulaminismuhu. Nampak tak? Tanwin tu bertemu dengan huruf hamzah wasal. So dia akan baca bigulaminismuhu. Nampak tak? Okey. Yang ketiga dia bagi contoh. Nampak tak tu tanwin depan? Adunil mursalin. Okey, yang pertama dia bagi tanwin baris atas, kaumanillah. Yang kedua dia bagi tanwin baris bawah, bigulaminismuhu. Okey. Yang ketiga dia bagi contoh baris depan, adunil mursalin. Kalau contoh tengok dalam muka surat 83 bawah sekali tu, dia ada 2 contoh ayat. Okey, lima ta'izuna qaumanillah. Itu cara bacanya. Kedua dia bagi contoh baris bawah tanwin kasrah, nubashiruka bigulamin ismuhu. Itu cara bacaan dia apabila tanwin tu ada dua tanda kasrah ataupun tanda fathah, 2 baris fathah.
tanwin baris depan. So bila tanwin itu bertemu dengan huruf hamzah wasal, so dia akan menjadi dia akan tambah nun sebelah huruf yang berbaris tanwin tersebut. Okey, itu sahaja. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau ada apa-apa persoalan boleh tanya ustaz, insya-Allah.